Cubaan suara 1 2 3 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa shur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim khair. Amma ba'd. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita pernafasan, masih lagi memberi kita kesihatan, masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti kelas pengajian muzakarah kitab faraid yang bernama I'anah al-Mutafakkirin fi Ma'rifatil al-Warithin pada ilmu faraid himpunan almarhum Baba Haji Ismail bin Mahmud, Pondok Hutan Buloh Tebing Tinggi, Benang Star, Jala, Thailand. Baik, jadi kita nak sambung lagi pada pagi ini mengenai perbahasan asabah, yakni pada muka surat yang ke-11. Pada muka surat yang ke-11, pada baris yang ke-7 daripada bawah. Nampak garisan tu bilang ke-7 naik ke atas. Jadi kita nak sambung muka surat yang ke-11 pada baris yang ke-7 daripada garisan di bawah. Baik. Jadi kita terus masuk kepada perbahasan kita lah. Baik, bahasan 10. Bahasan 10 yakni bahasan ke-10 pada bicarakan laki-laki yang asabah. Laki-laki yang asabah. Jadi dia punya kaedah umum dia, dia ada kaedah umum dia. Setiap waris perempuan ataupun tiap-tiap waris perempuan itu adalah ahli fardu mengambil fardu. Melainkan, dia punya pengecualian dia, melainkan seorang, siapa dia? Puan bagi hamba, penghulu bagi hamba yang perempuan, sebab dia ambil atas jalan asabah. Lepas tu dia ada juga kaedah umum yang lagi satu adalah tiap-tiap waris lelaki. Tiap-tiap waris lelaki itu ahli asabah, yakni mengambil asabah. Melainkan dua orang, dia punya pengecualian dia melainkan dua orang. Siapakah dua orang itu? Yakni suami dan juga saudara lelaki seibu. Lelaki, siapa dia? Suami dan saudara lelaki seibu. Sebab apa? Sebab mereka dua orang ni ambil atas jalan fardu. Suami sama ada 1/2, 1/4. Saudara lelaki seibu sama ada 1/6 dan 1/3. 1/6 kecil, 1/3 besar. Kalau suami 1/2 kecil, 1/2 besar, 1/4 kecil. Kalau saudara lelaki seibu, 1/3 besar, 1/6 kecil. Macam tu. Okey, habis. Baik. Bermula. Sambung. Tu
tu sepintah lalu lah tu. Tu kalau kita nak membincangkan mengenai ahli fardu dan juga ahli asabah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, bahasan 10 pada bicarakan laki-laki yang asabah. Bermula segala waris laki-laki itu khabar dia ialah mengambil asabah. Nampak? Tu kita kata kaedah umum tadi tu. Kan? Bermula segala waris laki-laki itu mengambil asabah. Mereka itu kata segala waris laki-laki dengan sendiri dah, maksudnya diri dia sendiri tu dah cukup dah untuk ambil secara asabah. Apa dia ambil secara asabah? Kan? Kita kata waris si mati ambil asabah. Jadi siapakah yang ambil asabah? Ahli asabah. Jadi asabah itu sendiri apa? Ambil semua harta ataupun ambil seberapa baki, ataupun ahli asabah tu tak dapat langsung harta. Itu kita sebut asabah. Okey, jadi asabah itu pula terbahagi kepada 3. Asabah dengan sendiri, asabah dengan yang lain, asabah serta yang lain. Jadi asabah binafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Jadi asabah dengan sendiri itu maksudnya sendiri diri. Memang diri dia tu sendiri ada, kita kata adalah asabah dah. Kalau kata asabah yang lagi dua tu, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Asabah bil ghairi ini asabah dengan yang lain, ataupun asabah ma'al ghairi ini asabah serta yang lain, dia perlukan orang lain. Dia kena ada orang lain dulu menyebabkan dia tu dapat asabah. Sedangkan dia asal dia ahli fardu. Contoh asabah bil ghairi tu apa? Yakni anak perempuan. Anak perempuan dia ahli fardu, tapi disebabkan ada saudara lelaki dah, yakni ada anak lelaki. Anak perempuan ada berhimpun dengan anak lelaki. Jadi anak perempuan tu akan ambil secara asabah bil ghairi. Dia tak dapat dah kefarduan lah. Terbatal dari punya kefarduan. Okey. Jadi kalau ikut pembahagian tu, kalau kita nak buat pembahagian dia adalah apabila kita bincangkan mengenai asabah dekat sini ni. Jadi asabah kat sini ni dia terbahagi kepada 3 pula lah. Kan kita nak tulis macam mana ni? Tulis asabah kat sini lah. Asabah. Okey, asabah terbahagi kepada 3. Ni saya tulis kat ujung sekali lah, asabah dengan sendiri tu. Kita nak tulis panjang ni. Yakni ABN, yakni asabah binafsi lah tu. Yakni asabah dengan asabah dengan sendiri. Kemudian pula kita ada asabah bil ghairi 2:1. Apa dah? Asabah, tulis singkatan, asabah dengan yang lain. Yang ketiga adalah asabah ma'al ghairi, yakni asabah serta yang lain. Jadi kita ada 3 dah, kan? Jadi asabah itu sendiri terbahagi kepada 3. Kita ada asabah dengan sendiri, kita ada asabah dengan yang lain, asabah serta yang lain. Dia beza tu semua tu lah. Jadi kalau ikutnya,
Dia kata sebut mengenai asabah dengan sendiri tu, maksudnya dekat sini lelaki sahaja ni. Tu kaedah mudah dia lah. Lelaki sahaja. Kalau kata asabah dengan yang lain, siapakah yang jadi asabah? Perempuan. Perempuan yang jadi asabah. Kalau asabah serta yang lain, sama juga. Perempuan yang jadi asabah. Macam tu. Okey, habis. Tu secara ringkas lah. Baik. Melainkan, sambung lagi lain kitab. Melainkan suami dan saudara seibu, yakni saudara lelaki seibu. Kenapa dia tak sebut dah lelaki? Sebab kat atas tu pun dia dah sebut dah kan. Bahasan 10 pada bicarakan laki-laki yang asabah. Dia dah sebut dah laki-laki yang asabah tajuk. Jadi kat bawah tu dia tak sebut dah laki-laki. Apabila dia sebut saudara seibu, yakni saudara lelaki seibu. Macam tu. Okey, koma. Maka mengambil, bila dah macam tu, maka mengambil keduanya mana? Maka mengambil keduanya kata suami dan saudara seibu, yakni saudara lelaki seibu, akan fardu jua, akan fardu. Suami 1/2, 1/4. Saudara lelaki seibu sama ada 1/3, 1/6. Okey. Titik. Maka segala laki-laki yang asabah itu, maka segala laki-laki yang asabah itu, mutadak pun boleh tak? Maka bermula, maka bermula segala laki-laki yang asabah itu, khabar ialah 13. Ialah 13. Ialah 13 orang, ada 13 orang. Koma. Dan yang terlebih hampir asabah itu, dan yang terlebih hampir, maksudnya kalau ikut kita kata kalau kata asabah dengan sendiri ni dia ada tertib lah. Manakah asabah yang paling kuat? Kalau dalam kita ada sebut ibarat dia, dan yang terlebih hampir asabah itu, kalau ikut yang mana terlebih kuat asabah dia, maksudnya dia punya ranking dia tu. Sebab asabah binafsi dia ada ranking dia. Siapa duduk ranking yang pertama, siapakah ranking yang kedua, siapakah ranking yang ketiga. Jadi kalau siapa dah ambil atas jalan asabah dengan sendiri ni, dengan sendiri-sendiri dia tu, kalau kata dia ranking yang pertama, maka yang kedua dan yang ke bawah tak dapat lah atas jalan asabah, kena hijab. Melainkan anak lelaki dengan bapa. Sekejap lagi kita tulis senarai dah kan. Jadi apabila anak lelaki dah ambil secara asabah binafsi, asabah dengan sendiri, bapa kepada si mati kalau hidup boleh mewarisi, ambil atas jalan fardu. Bukan kata kena hijab lah. Tetapi contoh kalau kata ada anak lelaki, ada cucu lelaki kena hijab. Anak lelaki si mati akan ambil atas jalan asabah binafsi. Cumanya kalau kata ada anak lelaki, ada bapa tak kena hijab. Bapa akan dapat fardu. Okey. Sekejap kita buatlah kat sini, kita tulis. Baik. Dan yang terlebih hampir asabah itu, maksudnya yang terlebih kuat lah, yang terlebih kuat. Daripada segi ranking dia tu, tertib dia tadi, apa dia? Anak, kan disebut 13 orang. Ni kita nak tulis dah ni, dia punya tertib dia ni. Yang pertama sekali anak, yakni anak lelaki. Lepas tu kalau kata tak ada anak lelaki, kemudian. Jadi lafaz kalimah kemudian kat situ bermaksud tertib. Jadi dia bukan saja bawa datang kalimah kemudian. Sekali lepas tu kemudian. Jadi kemudian di dalam nahu menunjuk kepada tertib. Ni tertib ni. Anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, kemudian cucu. Yakni cucu lelaki. Kalau tak ada cucu lelaki, kemudian bapa. Kalau tak ada bapa, kemudian datuk. Kemudian. Jadi kita kena faham lah kalau kita mengaji kitab surah macam ni.
Setiap kalimah dia tu ada ada maksud dia, ada makna dia sendiri. Dan tu macam mana, atau tu macam mana, kemudian tu macam mana, apa lagi, maka pun ada makna juga kan, maka tu, maka tafraq ke apa ke. Baik, mana dia. Jadi yang pertama sekali anak lelaki, kalau kata tak ada anak, anak yakni anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, kemudian turun kepada cucu lelaki, yakni dia sebut dalam kitab cucu je, rajin nanti tulis lah, cucu yakni cucu lelaki hingga terke bawah. Maksudnya kita kata anak kepada si mati, bila anak si mati tak ada, turun bawah, yakni cucu lelaki kepada anak lelaki kepada si mati. Okay, kalau kata cucu lelaki tak ada, turun bawah lagi, cek ada lagi tak yang ke bawah. Maksudnya cicit lelaki yang datang daripada cucu lelaki yang datang daripada anak lelaki kepada si mati. Jadi cicit tu boleh dapat, ataupun hingga ke bawah lagi. Okay, kalau kata tak ada, kemudian turun kepada bapa, maka bapa akan ambil atas jalan asabah bin nafsih. Jadi bapa ni dia special sikit lah. Bapa dan datuk dia special. Sebab apa? Sebab bapa dan datuk boleh ambil sama ada 1/6, 1/6 serta asabah, ataupun asabah sahaja. Jadi bapa tu dia ada 3 option yang kita kena tengok lah syarat dah, bapa dan datuk tu. Okay, bila bapa tak ada, turun kepada datuk. Datuk tu pula hingga ke atas. Kalau ikut dalam kitab dia sebut nenek lah, nenek. Yakni nenek lelaki. Nenek, yakni nenek lelaki. Yakni datuk lah. Okey. Jadi apabila kita kata asabah dengan sendiri ni, dia punya tertib dah, tertib. Ambil secara tertib. Okey, ambil secara tertib. Ada berapa? 13 kan? Yang pertama sekali anak lelaki. Bila anak lelaki tak ada, turun kepada cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah lah. Maksudnya apa yang dimaksudkan hingga ke bawah? Maksudnya kita kena check, ada tak cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki, yang kena check dah tu. Okay, lepas tu ranking yang ketiga siapa dia? Kalau tak ada juga anak lelaki, anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, kemudian ambil atas jalan asabah ni siapa dia? Bapa kepada si mati. Bila bapa si mati tak ada, turun kepada siapa? Turun kepada datuk. Datuk tu pula hingga ke atas, maksudnya kena carilah. Datuk kepada si mati, moyang kepada si mati hingga ke atas. Ada lagi tak? Jadi untuk datuk lelaki ni, nenek lelaki ni hanya datang jalur dia daripada bapa sahaja. Bapa kepada si mati. Kalau kata datang daripada jalur ibu kepada si mati, segala datuk itu adalah zawi arham. Contoh bapa kepada ibu si mati zawi arham, bapa kepada ibu si mati pun zawi arham. Jadi segala datuk pihak ibu bagi si mati semuanya adalah zawi arham. Okey, lepas tu tengok balik dalam kitab, baris berapa dah ni? Baris ketiga daripada bawah. Tengok garisan, kira baris yang ketiga ke atas tu pada muka surat yang ke-11. Dan saudara syakik. Saudara syakik yakni saudara lelaki si ibu sebapa. Cumanya dekat saudara syakik, apabila disebut saudara ni sebenarnya kalau ikut dalam kitab, saya tak ingat dalam kitab mana sebut. Dia ada sebut, dia lafaz dia lain sikit. Jadi untuk datuk dengan saudara ni sepatutnya dia tak ada ranking lah. Maksudnya dia kena duduk sebelah-sebelah. Sebab apa? Sebab apabila datuk berhimpun dengan saudara, dia jadi masalah yang khas. Cumanya untuk kita nak lebih faham secara tertib tu, maksudnya kalau kata datuk tak ada, bila datuk tak ada, maksudnya anak lelaki tak ada, cucu lelaki daripada anak lelaki tak ada, bapa kepada si mati tak ada, datuk pun tak ada, bagi si mati pun tak ada. Tiba-tiba ada adik-beradik kandung, ada adik-beradik lelaki ataupun saudara lelaki yang si ibu sebapa. Maka kalau ikut rankingnya, nombor 5 tu balik kepada siapa? Balik kepada saudara lelaki si ibu sebapa lah, akan ambil atas jalan asabah. Tapi kalau kata datuk pun ada, saudara pun ada, maka kedua-duanya akan ambil pada masalah yang khas pula. Masalah datuk dan saudara, jad wal ikhwah. Dia jadi masalah lain pula. Baik, lepas tu
Kemudian saudara sebapa, yakni saudara lelaki sebapa yang keenam. Yang keenam adalah A2 kali ikut kaedah saniah ada A2. A menunjuk kepada saudara lelaki, 2 menunjuk kepada sebapa. Okey, lepas tu kemudian anak saudara syakik, kemudian anak saudara sebapa, yakni anak lelaki, saudara lelaki sebapa hingga ke bawah kedua-duanya. Maksudnya apabila lepas saudara bagi si mati, kemudian yang ketujuh dengan yang ke-8 adalah anak lelaki bagi saudara lelaki si ibu sebapa, anak lelaki bagi saudara lelaki sebapa. Macam itulah kena ikut dia punya tertib dia tu. Anak lelaki A1, 8 ada anak lelaki A2. Ni semua hingga ke bawah lah, maksudnya kena check ni. Ingat lah, kita kena periksa, kita kena buat siasatan waris. Dia tak boleh bila tak jumpa je balik Baitumal, tak jumpa waris balik kepada Baitumal, tak boleh. Kalau kata kita buat macam tu, kita faham macam tu, harta si mati tu ahli fardu dah ambil tapi ada baki, maka baki tu kena cari asabah dulu. Tapi kita tak cari, maksudnya kita tak buat siasatan waris. Tengok cari waris ni ada tak cucu lelaki hingga ke bawah, ataupun anak lelaki bagi saudara lelaki si ibu sebapa hingga ke bawah, kita tak buat siasatan, tak cari, terus nak balik kepada Baitumal, maka salah lah kita punya cara pembahagian tu. Kan kita dah ambil hak waris tu bagi kepada tempat yang tak sepatutnya. Kita pulangkan kepada Baitumal. Baitumal memang boleh ambil juga atas jalan jihad Islam. Kalau ikutlah sebab perpustakaan kan, pernikahan, nasab keturunan, walak yakni permerdekaan atas jalan Islam, pihak Islam siapa dia, Baitumal, memang boleh terima. Tetapi disebabkan tertib kita cari itu siasatan tu tak betul, menyebabkan sepatutnya nasab, contoh waris asabah ambil tetapi terus balik kepada Baitumal. Jadi salah lah. Tu kena berhati-hatilah. Dan asabah tu juga kan kata terbahagi kepada 3, bukannya semata-mata kita kena cari waris lelaki saja. Dia boleh jadi waris yang nak menghabisi harta tu perempuan atas jalan asabah dengan yang lain, ataupun perempuan juga atas jalan asabah serta yang lain. Contoh saudara perempuan dengan anak perempuan. Contoh saudara perempuan si ibu sebapa dengan anak perempuan tu pun dah cukup memadai untuk menghabisi harta. Siapa nak menghabisi tu? Saudara perempuan tu, adik-beradik perempuan si mati boleh menghabisi harta, tak perlu dah kepada pak menakan, sepupu kepada si mati, tak perlu dah. Macam tu. Dan dia adalah dia punya perbahasan dia tu. Okey, lepas tu macam mana? Faham dah? Yang dekat yang kalau tengok dekat di muka buku ni ada 3 mata memandang. Yang dekat TikTok ni ada 7 mata memandang. Semua faham ke? Kita duk bahas mengenai asabah kat sini ni. Asabah dengan sendiri. Dengan sendiri diri dia dah. Dia tak perlu dah orang lain yang nak mengkuatkan dia tu. Memang diri dia dah kuat dah. Anak lelaki bagi si mati, dah cukup kuat dah. Maksudnya dengan diri dia tu dah boleh ambil secara asabah. Asabah tu macam mana? Ambil sekalian harta ataupun seberapa baki, ataupun tak dapat langsung. Kalau anak lelaki tak mungkin lah tak dapat langsung kan. Dia adalah dia punya pengiraan tu. Contoh macam semalam tu kan, si mati meninggalkan suami, saudara perempuan si ibu sebapa, saudara lelaki sebapa. Saudara lelaki sebapa tu dapat telur ayam nganga sajalah. Tak ada. Habis. Harta dah habis dah. Okay, sambung lagi. Baris ke berapa ni? Baris yang kedua daripada bawah. Kemudian mamak syakik. Mamak yakni bapa saudara. Jadi dalam kitab, macam saya duk sebutlah sebelum-sebelum ni, dia ada istilah dia. Sama ada bapa saudara, bapa muda, mamak. Bukan kedai mamak. Bukan mamak nasi kanak tu, bukan. Mamak tu adalah bapa saudara. Tu dia ada istilah dia tu. Kemudian mamak syakik, yakni mamak tu bapa saudara, syakik yang si ibu sebapa. Kalau panjang dia adalah bapa saudara yang sebapa. Bapa saudara yang sebapa. Sekali. Bapa saudara yang si ibu sebapa dengan bapa si mati, ataupun bapa saudara yang sebapa dengan bapa si mati.
Yang si ibu sebapa dengan bapa si mati, bukan dengan si mati. Kalau tidak dia jadi orang lain lah pula. Bapa saudara yang seibu sebapa dengan bapa bagi si mati. Itu yang dimaksudkan dengan bapa saudara. Ataupun bahasa kita pak menakan lah kan. Jadi yang ke-9, kalau kaedah asalnya dengan simbol B1. Lepas tu pula kemudian mamak sebapa. Yakni bapa saudara yang sebapa dengan bapa si mati yang ke-10. Dengan simbol B2. Okey, kalau tak ada juga lapis bapa saudara ni, kalau tak ada siapa nak menghabisi harta. Kemudian anak mamak syakik. Kemudian anak mamak sebapa. Hingga ke bawah keduanya, nya kata anak mamak syakik ataupun anak mamak sebapa. Sekejap kita tulis dulu. Anak lelaki B1. Yang ke-12 anak lelaki B2 hingga ke bawah lah kedua-duanya. Kena carilah. Okey. Lepas tu ada tu, dalam kurungan nombor 3, tengok dobek kat bawah tu, nombor 3 tu. Kauluhu, katanya musannif. Hingga ke bawah kedua-duanya, nya kata tu. Domain dia, kedua-duanya nya kata tu. Anak mamak syakik ataupun anak mamak sebapa. Maka daripada keturunan anak saudara dan anak mamak, yakni anak bagi bapa saudara, itulah menjadikan beberapa pupu dan cabangan-cabangan lah yang jauh yang mempusakai. Tu dalam kitab kita sebut musannif kata apa? Dia sebut macam mana ni? Qauluhu, katanya musannif, hingga ke bawah keduanya, nya mana? Kedua-duanya nya tu. Kita kata apa? Ni, mana dia? Ni. Bagi kalau ikut dia punya dobek dia kat sini ni, anak lelaki bagi bapa saudara. Lepas tu pula anak lelaki bagi saudara si mati. Maksudnya yang ke bawah tu kan saya kata dah kita kena check, kita kena periksa waris tu. Maka dari keturunan anak saudara ni, anak saudara yang kat sini ni, keturunan ni. Nombor 7 dengan nombor 8 ni. Dan anak mamak, kalau ikut ataf pada kata anak saudara tak ada kalah, maka daripada keturunan anak mamak itulah. Ni anak mamak ni, yang nombor 11 dan nombor 12 ni, keturunan dia ni, yang ke bawah. Itulah menjadikan beberapa pupu dan cawangan-cawangan dan cabang-cabang yang jauh yang mempusakai. Walaupun dia jauh, walaupun kita kata waris yang jauh pun masih lagi boleh mewarisi atas jalan asabah binafsi. Kena carilah. Koma. Maka pula dah. Lagi payah diperiksakan. Payahlah periksa sebab apa? Jauh. Dia dah jadi jauh. Waris yang jauh. Jadi payah sikit nak check. Tapi kena check lah. Ada lagi tak? Lebih-lebih lagi masalah kematian berlapis. Lagi kena hati-hati, kena check. Seperti yang ada misalnya pada awal bahasan 31, yakni pada muka surat 30 nanti tu. Dekat belakang nanti. Baik habis. Kau apa dah? Okey, sikit lagi. Kemudian tuan yang memerdekakan, yang ke-13. Tuan yang memerdekakan ataupun tuan bagi hamba, sebab lelaki kan. Kalau ikut tuan bagi hamba. Tapi tuan bagi hamba ni tak ada dah lah. Ataupun kalau ikut ni sebenarnya lagi satu, puan bagi hamba, penghulu bagi hamba kan. Cumanya kita nak lelaki, yang ni lelaki, yang ni perempuan. Baik, habis. Okey, sambung pada muka surat 12 sikit lagi. Tanbihun.
Ai hadza tanbihun, bermula ini suatu jagaan bagi mereka yang lalai. Apabila berhimpun saudara mutlaqan yang lain daripada yang seibu. Maksudnya macam mana ni? Apabila berhimpun saudara mutlaqan, yakni saudara lelaki seibu sebapa dan juga saudara lelaki sebapa. Maksudnya apabila berlakunya kematian, si mati itu mati, ada saudara lelaki seibu sebapa dan juga ada saudara lelaki sebapa. Tu. Yang lain daripada yang seibu. Selain daripada saudara lelaki seibu lah. Kata berhimpun tadi tu, berhimpun, takluk kat situ, serta nenek lelaki, yakni serta datuk. Maksudnya, si mati-mati ada datuk dan juga ada saudara. Yakni sama ada saudara lelaki seibu sebapa ke, saudara lelaki sebapa ke, ataupun ada kedua-duanya sekali lah. Dengan datuk. Koma. Jawab pada kata apabila. Maka berolehlah kelakuan berubah. Maka berubahlah kelakuan sekalian mereka itu, kita kata saudara lelaki dengan datuk. Jadi berubahlah kelakuan dia tu. Cara ambil fardu tu ataupun ambil asobah tu berubah. Berubah, takluk kat situ. Kepada beberapa bagai. Tengok keadaan. Sama ada saudara serta datuk tak ada ahli fardu, ataupun saudara serta datuk ada ahli fardu. Saudara yang daripada dua-dua pihak, si ibu sebapa dengan sebapa, ada datuk dan juga ada ahli fardu. Ataupun adanya saudara si ibu sebapa ada dengan datuk tanpa ahli fardu. Tu ada beberapa dia punya kategori yang bergabung tu lah. Jadi tu. Jadi beberapa bagai kelakuan tu, yang pertama nenek, yakni nenek lelaki datuk tu tiada lagi tiada lagi tunggal ia jat, yakni ia datuk. Tiada tunggal. Tiada lagi tunggal ia datuk, yakni nenek lelaki itulah, dengan asabah. Bahkan sama-sama berbahagi antara mereka itu, kata nenek lelaki dengan saudara lelaki. Seperti yang lagi akan dimisalkan pada bahasan 21, bahasan 19 hingga 21, yakni pada muka surat 18 sehingga muka surat 21 nanti. Tu panjang perbahasan dia, jad wal ikhwah, datuk serta saudara. Masalah tu, dan masalah yang sangat susah lah dalam ilmu faraid. Antara yang susah dia jad wal ikhwah lah, masalah datuk serta saudara ni. Baik, itu kelakuan yang pertama daripada beberapa bagai kelakuan. Yang kedua dia, saudara itu mutlaqan. Saudara itu mutlaqan mengambil asabah ia saudara bersama-sama dengan nenek, yakni datuk lah. Koma. Dan terkadang gugur ia saudara pada beberapa masalah, seperti yang lagi akan datang pada bahasan 20 pada muka surat 19 nanti. Nanti kita tengoklah. Baik. Yang ketiga, daripada beberapa bagai kelakuan antara datuk apabila berhimpun dengan saudara tu, yang ketiga dia, saudara perempuan itu tiada mengambil fardu, melainkan yakni mengambil fardu pada masalah aqdariyah. Ni masalah yang khas. Masalah yang khas ni. Dia, nama dia adalah masalah aqdariyah. Itu kita dah tengok masalah al-gharawain kan, umariyatain, pada muka surat yang ke-10 tu. Itu pun masalah khas juga yang dinamakan dengan gharawain ataupun umariyatain, adalah beberapa nama tu. Ni nama dia masalah aqdariyah. Jua. Baik, seperti yang lagi akan datang bicaranya kata masalah aqdariyah tu. Bicaranya kata apa? Masalah aqdariyah tu pada bahasan 22, yakni pada muka surat 22. InsyaAllah ta'ala. Baik, habis kat situ.
InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma Allahumma zil sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ataupun kita buat satu pengiraan naknya lah. Kali ikut habislah perbahasan mengenai asabah. Muat tak kita buat kat sini satu lagi. Satu lagi nak tunjuk kata tertib ni. Nak tunjuk kata tertib. Contoh kalau kata ada si mati meninggalkan anak lelaki. Kemudian contoh kita kata ada dia nak buat siapa? Ada adik-beradik lah. Contoh ada adik-beradik. Ada A1, yang ni adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik kandung ni. Jadi apabila macam ni si mati meninggalkan anak lelaki, si mati meninggalkan saudara lelaki seibu sebapa. Jadi siapa nak ambil atas jalan asabah ni? Asabah binafsin. Jadi anak lelaki yang akan ambil atas jalan asabah. Asabah binafsin, asabah dengan sendiri. Jadi saudara lelaki yang seibu sebapa kena hijab. Tu kena hijab. Dihijab oleh anak lelaki, kena hijab. Tak dapat lah. Ataupun contoh lagi, kita ada si mati ada meninggalkan saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian ada anak lelaki juga. Anak lelaki bagi saudara lelaki seibu sebapa pun waris juga. Waris asabah kan. Jadi ada macam ni. Jadi siapakah yang nak terima ni? Saudara lelaki seibu sebapa ada. Saudara anak lelaki bagi saudara lelaki seibu sebapa kepada si mati ada. Maka saudara lelaki seibu sebapa akan ambil atas jalan asabah. Dia akan ambil atas jalan asabah binafsih. Dia yang akan terima. Anak lelaki dia kena hijab lah. Sebab ikut tertib kan. Tertib. Dihijab oleh satu kena hijab. Cumanya kalau ada anak lelaki ada bapa akan terima. Tu kena tengok balik lah. Kan masalah yang kita kata waris yang wajib dapat tak boleh tak dapat siapa dia? Anak lelaki. Kemudian bapa. Tak boleh tak dapat, mesti dapat. Macam tu. Habis, wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih semua. Okay. Baik, jadi saya end live dulu nah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.